Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Hafizah Rahmat, Melaka TV. Redland Aviation Services sendiri berhad, iaitu anak syarikat kumpulan Redland yang berpengkalan di Skypark Terminal Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz di sini, berhasrat menjadikan lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam sebagai hub operasinya untuk penerbangan domestik dan antarabangsa. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Ismail Hassan berkata, kehadiran syarikatnya untuk bertapak di LPAM dijangka akan merancangkan lagi operasi di terminal berkenaan, sejajar dengan hasrat Kerajaan Melaka mahu menarik sekurang-kurangnya 1.5 juta pelancong menggunakan kemudahan di LPAM. Joint venture dengan Redland Aviation untuk melaksanakan budget airlines di Brunei Darussalam dengan nama Darussalam Air. Jadi selamat datang, welcome to all of you, dan saya tidak mau mengambil masa panjang ini sebab kita ada taklimat mengenai ini, dan saya pun dah bercakap sedikit banyak tadi dengan Datuk Seri di dalam penerbangan tadi. Disebabkan masa kita dah suntuk, saya ingat saya just menganukan kedatangan dan mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kaki tangan yang telah menjayakan majlis kita pada petang ini. Redland Aviation Services kini mempunyai 13 pesawat termasuk helikopter, jet dan Fokker serta pesawat khas yang digunakan untuk air ambulance yang disewakan kepada Petronas dan beberapa syarikat petroleum. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rostam diiringi pengerusi Jawatan Kuasa Negeri Pengangkutan, Penerangan dan Pengguna Datuk Al-Purman, pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Desa dan Pertanian Datuk Ghazali Muhammad, pengarah UPEN Datuk Zainal Husindan, pengerusi besar Invest Melaka Ramli Muhammad Ali diberi taklimat operasinya di Skypark Terminal.